Assalamualaikum. Okey, baru-baru ni kami ada ambil pokok bunga rosel ni kan. Ni ingat dah video kami yang sebelum ni. So, hari ni kami nak tunjuk cara nak buat ayak rosel. Sedap sangat-sangat. Okey, mula-mula kita kena kopek dulu. Ni bunga rosel. Kita dapat pun tak banyak tapi alhamdulillah memang boleh makan untuk sekeluarga. Okey, kita kopek bahagian dalam ni kita tak mau. So, kita kena kopek dulu. Sebab kadang-kadang dia ada semut lah. Macam-macam lah ada dalam ni kan. Putih-putih tu. So, kita kena cuci-cuci dia bersih. Okey, bahagian dalam tu ada biji benih. So, kita simpan. Okey, masak ayak. Okey, lepas tu letaklah gula. Letak gula ikut suka lah. Kalau hampa nak manis apa letak. Sebab rosel ni dia macam blackcurrant tau. Dia manis-manis masam. Okey, letaklah bunga. Okey, biar dia mendidih. Kalau nak pekat lagi, kena tambah gula lagi. Okey, kalau hampa nak buat parti dia, hampa tambah gula. Okey, lepas tu, tuanglah ais. Yang tu saja, simple saja. Okey, apa lagi? Jom minum rosel. Kalau ada, orang jual-jual tu, cuba. Okey?